Nama Hashirama Senju memang sinonim dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagai Hokage pertama Konoha, Hashirama dikenali sebagai God of Shinobi, Dewa Shinobi, kerana kuasa Mokuton dan cakra yang sangat besar yang ada dalam dirinya. Namun seiring peredaran zaman, muncul generasi baru yang bukan sahaja menyamai, malah boleh dikatakan sudah pun melampaui, mengatasi tahap kekuatan Hashirama. Menjelang penghujung siri, jelas bahawa beberapa shinobi telah mencapai tahap kuasa yang hampir seperti dewa. Jadi inilah 5 shinobi yang berjaya mengatasi Hashirama berdasarkan satu artikel yang saya dapatkan di internet. Kita mulakan dengan karakter yang kelima, Uchiha Obito. Pada awalnya, Obito hanyalah ninja biasa yang lambat berkembang. Kemuncak kekuatannya dapat dilihat dalam Perang Dunia Ninja yang keempat apabila dia menjadi Jinchuriki kepada Jubi, Ten Tails. Dalam form ini, Obito memperoleh kuasa Sispath Senjutsu yang menjadikannya hampir mustahil untuk ditewaskan. Malah Hashirama sendiri mengakui bahawa dia lebih lemah berbanding Obito pada tahap tersebut. Dengan gabungan kuasa destruktif dan pertahanan hampir sempurna, Obito jelas berada di atas Hashirama. Lalu kita pergi dengan karakter yang keempat, yang seterusnya, Might Guy. Seorang ninja yang membuktikan bahawa kerja keras boleh mengatasi bakat semula jadi. Kekuatan sebenar Guy hanya terselah apabila dia membuka semua gerbangnya, iaitu gerbang ke-8, 8 Gate, ataupun digelar gerbang kematian. Dalam keadaan ini, Guy mencapai tahap kekuatan yang luar biasa sehingga mampu menewaskan Madara dalam pertempuran jarak dekat. Serangan terkuatnya, Night Guy hampir membunuh Madara walaupun musuhnya itu memiliki keabadian sebagai Jinchuriki Jubi. Jika dibandingkan dengan Hashirama, satu serangan penuh daripada Guy sudah cukup untuk memberikan kerosakan yang fatal. Ini menunjukkan bahawa dari segi kuasa serangan maksimum, Might Guy boleh dikatakan mengatasi Hashirama. Lalu kita pergi dengan karakter yang ketiga, Uchiha Madara sendiri, rival utama Hashirama. Dalam kehidupan biasa mereka, kedua-duanya berada pada tahap yang hampir sama dan kita boleh katakan Hashirama lebih di atas. Namun selepas Madara membangkitkan Rinnegan dan kemudian menjadi Jinchuriki Jubi, jurang kekuatan antara mereka menjadi sangat besar. Madara bukan sahaja memperoleh keabadian tetapi juga kuasa Sispath yang memberinya akses kepada teknik yang mampu menghancurkan dunia. Pada tahap ini, bahkan gabungan daripada para kage bahkan dengan shinobi-shinobi yang lain pun sukar untuk menandinginya. Jelas sekali, versi akhir Madara jauh mengatasi Hashirama dalam semua aspek pertempuran. Lalu kita pergi dengan karakter yang kedua, Uchiha Sasuke, yang mencapai tahap kuasa luar biasa semasa peperangan dunia ninja yang keempat. Selepas bertemu dengan Otsutsuki Hagoromo, Sasuke memperoleh Rinnegan dan kuasa Sispath. Dengan kuasa ini, dia mampu bertarung secara seimbang dengan Uchiha Madara yang telah pun menjadi Jinchuriki Jubi dan Otsutsuki Kaguya. Sebagai seorang dewasa pula, Sasuke menjadi lebih kuat dan mampu melawan ancaman dari klan Otsutsuki seperti Momoshiki. Dengan keupayaan teknik ruang masa, serangan pantas dan strategi tajam, bahkan juga teleportasi, Sasuke jelas berada jauh di atas Hashirama dalam dunia moden ninja. Akhir sekali, yang pertama tentulah Uzumaki Naruto, shinobi yang paling kuat dalam sejarah anime Naruto. Sejak kecil, Naruto sudah memiliki cakra Kurama, tetapi hanya pada peperangan dunia ninja yang keempat, dia benar-benar menguasai sepenuhnya kuasa tersebut. Selepas menerima kuasa daripada Hagoromo, Naruto memperoleh Sispath Seshmon yang memberikannya kekuatan luar biasa sehingga dia mampu bersaing dengan Uchiha Madara dan Kaguya. Kekuatan Naruto tidak terhenti di situ. Sebagai Hokage pula, dia terus berkembang dan akhirnya mencapai tahap baharu yang lebih gila, iaitu Barenmon, yang membolehkannya menewaskan Otsutsuki Ishiki. Pada tahap ini, Naruto bukan sekadar lebih kuat daripada Hashirama, malah boleh dianggap sebagai entiti hampir setaraf dengan dewa. Jadi dekat sini, walaupun Hashirama Senju merupakan simbol kekuatan pada zamannya, dunia Naruto terus berkembang dengan kemunculan shinobi yang lebih hebat. Inilah yang menjadikan Naruto sebagai satu kisah epik tentang evolusi kuasa, pengorbanan dan perjuangan tanpa henti untuk menjadi yang terkuat. Sebenarnya saya nak letak satu lagi karakter, iaitu Hatake Kakashi, disebabkan Eternal Mangekyou Sharingan yang dia dapat daripada Obito. Sebab kita dapat lihatlah dia gunakan Susanoo dan mampu menyerang Kaguya. Tapi itulah,
momen tu terlampau sekejap. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan Hashirama, yang kekuatan dia lebih konsisten dalam jangka masa yang panjang, jadi saya tak letaklah Kakashi. By the way, apa pandangan korang tentang video ini?